Untuk makluman anda ya, perarasan ini merupakan Alah. Yalah. Aku tak dapat ingat pasti kena rakyat kat luar. Lepas tu Pak kata saya nak masuk ke nak keluar, nak masuk. Maka dia masuk. Dia kata kosong dah kat bawah dia kata. Tak, mungkin dia kosong bukan baik. Adam. Ada. Orang boleh kat sini lah. Kena pertama nyanyi. Dia nyanyi. Dekat situ. Sini, Kak Mak Ngah. Sini dulu. Tangkap gambar. Foto. Foto, let's go. Abah panggil. Inilah. Gambar kat sini je. Saya gambar kat dia. Dekat kat dia. Gambar kat dia.
Kita dah sampai. Sekarang kita berada di pentas ya. Dalam pukul 2 lebih kita akan ada show. Jom mari kita tengok. Untuk makluman anda ya, perarakan ini merupakan sebahagian dari senam dan latihan yang telah dilakukan di pusat ini. Kebiasaannya gajah hidup secara berkumpulan. Sekumpulan gajah yang akan sekitar 10 hingga 30 ekor dan diketuai oleh gajah betina tertua atau digelar sebagai matriark. Matriark inilah yang akan menentukan arah dan juga pergerakan kumpulan gajah tersebut. Setiap gajah di pusat ini mempunyai penjaganya sendiri atau lebih dikenali sebagai mahut. Mahut-mahut inilah yang bertanggungjawab dalam menjaga kebajikan gajah-gajah di pusat ini. Berada di sini. OK， 我去看看车呗，你那边。Bantuan dia jatuh. Bantuan dia kena main. Saya tengok dia buat apa. Saya jangan. Ni yang depan ni. Depan. Sabun macam gajah mandi tak? Apa
bagi kat sini pula. Macam tu aku lah kau banding kau. Nampak. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang diucapkan sekali lagi ke Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gajah, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Baiklah, apa khabar semua petang ni, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alright, good afternoon once again, ladies and gentlemen, and welcome to the National Elephants Conservation Centre Kuala Gajah, the Department of Wildlife and National Park. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan kepada anda gajah-gajah yang berada di atas pentas ketika ini. Alright, ladies and gentlemen, without wasting the time, I would like to introduce to you to each elephants on the stage. Baiklah, anda nak berkenalan tak dengan mereka? Okey, untuk makluman, gajah yang pertama ini berasal dari negeri Pahang. Setiap gajah mempunyai nama mereka tersendiri dan gajah yang pertama ini diberi nama Siti. Baiklah, berikan tepukan buat Siti dan juga mahunya. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, Siti kini berusia 45 tahun. Merupakan gajah betina yang telah diselamatkan dari pemasul negeri Pahang. Alright, this is Siti. Siti is a 45 years old, a female elephant that has been rescued in a state of Pahang. Dan untuk makluman anda, Siti merupakan salah seekor gajah kerja ataupun gajah denak yang banyak membantu ketika operasi pemindahan gajah liar yang dijalankan di seluruh hutan semenanjung Malaysia. Sebelum gajah-gajah denak ini menjalankan tugas mereka, ia perlu dilatih dahulu di dalam latihan-latihan asas. Antara latihan yang dilatih kepada mereka adalah menarik rantai dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Dan sebentar lagi gajah Siti akan menunjukkan demonstrasi bagaimana latihan menarik rantai ini dilatih kepadanya. Ladies and gentlemen, Siti is one of our working or tame elephant that helps a lot in the translocation of wild elephants activities in all Peninsular Malaysia. But before heading to the translocation activities, she need to be trained in a few exercises, and one of the exercises is to help to pull or move chain from one place to another. And let's see right now the demonstration from Siti, how she helps to move change on the stage using her strong trunk. Baiklah, dipersilakan Siti. Untuk makluman anda, rantai ini merupakan peralatan penting ketika operasi pemindahan gajah liar dijalankan. Dan rantai ini perlu diikat kepada kaki gajah liar agar memudahkan proses penarikan keluar gajah liar dari kawasan konflik oleh gajah denak ini. Kegunaan sebenar gajah kerja ataupun gajah denak ini adalah bagi menenteramkan gajah liar agar operasi yang dijalankan dapat dijalankan dengan cepat dan juga selamat. This chain is one of our important equipment while the translocation activities, and the main job of this working or tame elephant is to help to calm the wild elephant while the translocation activities. Baiklah, berikan tepukan buat Siti dan juga mahunya. Thank you Siti and the mahu. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan gajah seterusnya, diminta untuk anda duduk di bawah. Yang mana berdiri di pagar batu hadapan dan diminta untuk duduk di bawah kerana pengunjung-pengunjung yang lain tidak dapat melihat persembahan yang dijalankan. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya gajah yang kedua kita ada Cherry. Dipersilakan Cherry. Ada orang Perak tak kat sini? Ada. Gajah ini berasal dari kampung Pulau Cherry Lenggong, negeri Perak. Cherry kini berusia 23 tahun dan merupakan gajah betina. Alright, ladies and gentlemen, this is Cherry. Cherry is 23 years old, a female elephant that has been rescued in the state of Johor. Dan gajah mempunyai daya ingatan yang sangat kuat. Jadi, ini termasuklah Cherry kerana Cherry mampu untuk mengingati setiap arahan dan juga
latihan yang telah dilatih kepadanya. Sebagai contoh, Mahmud akan mencampakkan sebatang kayu ke atas lantai dan akan memberikan arahan suara dan juga sentuhan kepada Cherry bagi membantu mengambil kayu tersebut dan dikembalikan semula kepada Mahmudnya. Alright, an elephant has a good memory, and this is same goes to Cherry because she can remember all the exercise and instruction given by the Mahmud. And for example, the Mahmud will throw stick on the floor and will give conduct to Cherry to help to pick up the stick and give it back to the Mahmud. Baiklah, dipersilakan Cherry. Alright, thank you Cherry for your help. Terima kasih Cherry di atas bantuan. Dan di samping itu juga di habitat asal, gajah akan bergerak dari satu kawasan ke kawasan yang lain untuk mencari makanan dan juga kawasan keliaran baru. Namun terdapat pelbagai rintangan yang perlu dihadapi oleh mereka. Salah satunya yang mereka perlu mengimbangkan badan untuk meniti di atas pokok-pokok tumbang bagi melintasi dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Dan sebentar lagi, sekali lagi, gajah Cherry akan tunjukkan demonstrasi bagaimana gajah mengimbangkan badan mereka yang besar dan juga berat untuk meniti di atas batang kayu yang telah kami sediakan. Alright, in the wild, the elephant will move from one place to another to find food and also new roaming area. But there's a lot of challenges, and one of it, they have to balance their body while walking on the fallen trees to cross from one place to another. And let's see right now the demonstration again from Cherry, how the elephants balance their body while walking on the wood. Baiklah, dipersilakan sekali lagi Cherry. Ladies and gentlemen, this is how the elephant balance their body while walking on the wood for them to cross from one place to another. Ini adalah cara bagaimana gajah mengimbangkan badan mereka untuk melintasi dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cherry dan juga Mahmudnya. Thank you Cherry and Mahmud. Baiklah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, bagi gajah yang ketiga ini merupakan gajah yang telah dibawa masuk ke Malaysia sejak tahun 1997 dari negara Myanmar. Dipersilakan Mian Tompian dan juga Mahmudnya ke hadapan. Alright, ladies and gentlemen, the next elephant is one of our senior elephant, which is Mian Tompian that we brought in from Myanmar since 1997. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Mian Tompian kini berusia 51 tahun dan merupakan gajah betina dewasa. Baiklah, untuk makluman anda, terdapat banyak cara bagaimana penjaga-penjaga gajah ini naik ke atas badan gajah, dan salah satu caranya adalah menggunakan belalai gajah itu sendiri. Dan sebentar lagi gajah Pian akan membantu Mahmud untuk naik ke atas badannya dengan menggunakan kekuatan belalai. Alright, there are a few ways how the Mahmud get onto the elephants, and one of the way is using the elephant's trunk. And let's see right now.
nasi bujang. Bagian ni dulu. Tu ada, tu ada. Kucing lah. Kucing. I know